Hijrah, apa antara pengajaran besar? Okey, salah satu benda yang nak highlight kat sini ialah kemestian strategi. Pernah dengar aku pesan tu kan? Betul ke? Nabi mengatur strategi dalam hijrah ni kan? Jalan mana apa semua-semua tu. Tapi apa? Tak berjaya. So point dia memang tak berjaya ke apa? Pointnya? Harapan. Bantuan Allah. Okey. Faham ke apa yang dia sebut tu? Tak, okey. Dalam hijrah, Nabi atur macam-macam strategi. Pilihan jalannya, duduk di gua dulu dan sebagainya kan. Strategi tu berjaya tak? Tak. Sebab orang sampai di gua from that perspective. Tapi kat situ Allah nak tunjuk dua benda lah. Satu, kejayaan bukan sebab strategi. Tapi sebelum Allah yang nak bagi kejayaan tu, strategi tu wajib. Strategi yang paling tip top yang kamu boleh fikir tu wajib. Sebab kalau tak Allah boleh je Nabi SAW doa je lah kan, atau minta je lah Burak dan apa semua tu kan. Tapi maknanya nak tunjuknya Sunnatullah Perjuangan ni, strategi tu is a must. Yang Nabi paling boleh fikir, itu dia yang terbaik. Tapi Allah mesti nak tunjuk yang berjayanya bila Allah bagi bantuan tu. Tapi point dia kat sini, jangan expect lah bantuan tu datang tiba-tiba kalau strategi kita, effort kita tak tip top